Petronas Chemical setiap tahun jualan dia meningkat lebih kurang 12 ke 13% 5 tahun yang lepas. Tapi macam mana mereka boleh manage untuk rugi 1 bilion? Nak jual apa lagi yang boleh membuatkan mereka untung? Padahal jualan mereka dah makin naik setiap tahun. Ramai tak tahu Petronas Chemical kerugian disebabkan oleh sesuatu yang mereka tak boleh nak kawal, iaitu foreign exchange currency. Petchem banyak berurusan dalam USD. Bila ringgit jatuh, hutang mereka dalam USD ni lagi mahal, kontrak mereka dalam USD ni jadi lagi berat. Hasilnya kerugian Petchem dalam foreign exchange saja dah mencecah bilion ringgit. Ditambah pula oversupply jadi tinggi disebabkan oleh China punya demand dah makin rendah. Bila oversupply berlaku, harga polimer dengan olefin jatuh lebih kurang 15 ke 30%. Dan ditambah pula kos operasi makin naik, menyebabkan margin Petronas Chemical ataupun Petchem jadi senipis, kata A4. Tapi berita baik untuk Petronas Chemical, mereka jangkakan market menjadi lebih stabil. Demand untuk bahan kimia rebound balik 4 ke 5% setiap tahun bermula pada 2025. Petronas Chemical rugi bukan bermakna mereka tengah jatuh, tapi dia bermakna ekonomi global tu sangat-sangat volatile, menjadikan Petronas Chemical kena pivot ataupun cari strategi lain supaya mereka lebih stabil in the future. Tekan link di bio untuk pertanyaan lanjut.